Polis percaya wanita yang ditemukan maut pada Khamis lalu dibunuh di sebuah rumah di Ampang, Selangor dan mayat dimasukkan ke dalam beg kemudian ditanam di Kampung Batu Empat, Pedas Rembau. Kira-kira 5,000 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di seluruh negara sedia digerakkan bagi menghadapi gelombang banjir seterusnya susulan monsun timur laut. Banjir di Terengganu pulih sepenuhnya apabila kesemua 571 orang daripada 155 keluarga di Kemaman dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Dua lelaki warga asing ditahan bersama hampir 1 kilogram dadah dalam serbuan di sebuah bengkel kontena dekat Perai di Butterworth pada Ahad. Kerajaan berjaya menjimatkan 800 juta ringgit hasil pelaksanaan program Budi Madani RON 95 Budi 95 sejak 30 September lalu hingga kini. Kerajaan melancarkan standard pengiktirafan tahfiz Malaysia SPTM untuk memperkasa kualiti pendidikan tahfiz dan menjadi mekanisme pengiktirafan kepada hufaz dan institusi tahfiz. Isnin 22 Disember jadi penentu kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dijadual memutuskan permohonan semakan kehakiman berhubung dakwaan kewujudan titah addendum diraja yang membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Golongan belia berusia lingkungan 21 hingga 30 tahun merekodkan jumlah mangsa penipuan jenayah telekomunikasi tertinggi dalam tempoh Januari hingga November tahun ini dengan melibatkan 8,789 orang. Sekurang-kurangnya 10 terbunuh termasuk 3 kanak-kanak manakala 10 lagi cedera dalam insiden tembakan rambang di sebuah bar di Bakersdale, Barat Johannesburg pada Ahad. Usahawan Amerika Syarikat Elon Musk menjadi individu pertama dalam sejarah yang memiliki nilai kekayaan bersih melebihi $700 bilion.